Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Abida Akila binti Muhammad Nur, mewakili sahabat-sahabat sekajian saya iaitu Muhammad Anas bin Abdul Razak dan juga Nur Syuhada Ismail. Kami daripada UiTM Cawangan Sarawak. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu mengenai korelasi antara persepsi pelajar terhadap ujian atas talian dengan pencapaian akhir markah penilaian berterusan pelajar. Okey, berikut merupakan isi kandungan yang terkandung dalam pembentangan saya pada hari ini. Sedikit pengenalan, kemajuan dalam teknologi digital telah memberi impak yang mendalam terhadap pelbagai aspek kehidupan termasuklah pendidikan. Transformasi digital dalam pendidikan telah membuka peluang dan cabaran penting yang mempengaruhi kaedah pengajaran dan pembelajaran secara menyeluruh, termasuklah kaedah penilaian ataupun pentaksiran, di mana masih terdapat ujian dilaksanakan secara atas talian, terutama seperti ujian-ujian penilaian berterusan. Penilaian, pentaksiran dan pengukuhan merupakan elemen penting dalam pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan keberkesanan kurikulum. Penilaian dijalankan secara berterusan untuk menilai tahap kemajuan pelajar serta kualiti pengajaran. Selain itu juga, ianya turut digunakan untuk menilai tahap kualiti institusi-institusi. Okey, kursus bahasa Arab sebagai bahasa ketiga di UiTM juga menggunakan penilaian atas talian. Antara ujian yang masih dilaksanakan atas talian antaranya adalah ujian bertulis dan juga mendengar. Pelaksanaan pengujian atas talian ini tidak dapat dinafikan memberi kemudahan kepada pensyarah dan juga pelajar, antaranya penjimatan masa dan kos peralatan, dan juga pelaksanaannya lebih mudah dan fleksibel. Namun begitu, pelaksanaan pengujian atas talian ini juga terdapat risiko yang perlu dihadapi, antaranya isu kejujuran dan integriti pelajar ketika menjawab ujian atas talian, masalah capaian internet, gangguan suasana persekitaran ketika menjawab ujian dan juga sebagainya. Justru pelajar sebagai penerima kaedah penilaian ini juga sudah tentu turut mempunyai pelbagai persepsi terhadap keberkesanan pengujian atas talian ini. Okay, berikut merupakan latar belakang kajian kami yang mana kami mendapati bahawa persepsi pelajar terhadap ujian atas talian memainkan peranan penting dalam mempengaruhi tahap kesediaan, kebimbangan dan motivasi mereka dalam menghadapi penilaian atas talian. Pelajar yang mempunyai persepsi positif terhadap ujian atas talian biasanya cenderung untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik, menunjukkan tahap kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem serta berpotensi memperolehi pencapaian akademik yang lebih baik. Sebaliknya, pelajar yang mempunyai persepsi negatif mungkin mengalami sedikit tekanan, kebimbangan dan rasa tidak yakin yang boleh menjejaskan prestasi mereka dalam ujian atas talian. Kajian terdahulu telah menunjukkan bahawa persepsi pelajar terhadap pembelajaran dalam atas talian mempunyai kaitan yang erat dengan tahap pencapaian akademik mereka, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bolliger dan juga Halupa pada tahun 2018. Kajian-kajian ini juga menekankan bahawa persepsi pelajar tidak boleh dipandang remeh. Namun demikian, masih terdapat kekurangan kajian yang secara khusus menilai korelasi antara persepsi pelajar terhadap ujian atas talian dan pencapaian akhir markah penilaian berterusan mereka, terutamanya dalam konteks tempatan selepas akademik. Oleh itu, kajian kami ini dijalankan bagi mengisi jurang pengetahuan yang wujud dan juga untuk memberi tumpuan kepada hubungan antara persepsi pelajar terhadap ujian atas talian dengan pencapaian markah yang mereka perolehi melalui ujian atas talian tersebut. Kajian ini bagi kami amat penting dalam usaha memahami kesan langsung dan tidak langsung pelaksanaan ujian atas talian terhadap prestasi pelajar. Okay, berikut merupakan pernyataan masalah dalam kajian kami. Walaupun ujian atas talian semakin diterima secara meluas sebagai satu bentuk penilaian sah dan efektif dalam sistem pendidikan moden, namun masih wujud pelbagai pandangan serta persepsi yang berbeza dalam kalangan pelajar terhadap keberkesanan pelaksanaannya. Terdapat beberapa kajian antarabangsa dan juga tempatan telah menunjukkan bahawa persepsi positif terhadap ujian atas talian boleh menyumbang kepada peningkatan prestasi akademik pelajar. Namun, masih terdapat bukti yang bercanggah. Okay, dalam konteks pendidikan di Malaysia, isu ini masih kurang diterokai secara mendalam dan menyeluruh. Oleh itu, adalah penting untuk menjalankan kajian yang lebih komprehensif bagi memahami hubungan antara persepsi pelajar terhadap ujian atas talian dengan pencapaian akhir markah penilaian berterusan mereka.
Okay, berikut merupakan objektif kajian kami. Yang pertama, objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap pelaksanaan ujian atas talian bagi kursus bahasa Arab sebagai bahasa ketiga di UiTM. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti pencapaian akhir markah penilaian berterusan pelajar dalam ujian atas talian. Dan yang ketiga adalah untuk mengkaji korelasi antara persepsi pelajar terhadap ujian atas talian dengan pencapaian akhir markah penilaian berterusan mereka dalam ujian atas talian. Okay, kami mempunyai hipotesis kajian yang mana hipotesis 0 untuk kajian ini adalah tidak terdapat hubungan signifikan antara persepsi pelajar terhadap ujian atas talian dengan pencapaian akhir markah penilaian berterusan pelajar. Manakala hipotesis alternatif pula terdapat hubungan signifikan antara persepsi pelajar terhadap ujian atas talian dengan pencapaian akhir markah penilaian berterusan pelajar. Okay, berikut merupakan kajian lepas berkaitan tentang persepsi pelajar terhadap pengujian atas talian. Sebagaimana menurut Asabuti dan rakan-rakannya pada tahun 2022, mendapati bahawa pelajar yang berpandangan positif terhadap penilaian atas talian menunjukkan motivasi yang lebih tinggi dan pencapaian akademik yang lebih baik. Persepsi positif ini sering dikaitkan dengan fleksibiliti dan kawalan kendiri dalam menjalani ujian. Manakala menurut Al-Sadun tahun 2021 melaporkan bahawa terdapat pelajar yang kurang yakin dan berasa cemas apabila berhadapan dengan sistem ujian yang tidak stabil ataupun pengalaman teknologi yang terhad. Okay, manakala Rauf dan Ahmad pada tahun 2020 mendapati persepsi memainkan peranan penting dalam menentukan hasil pembelajaran. Manakala Kintu tahun 2017 melaporkan bahawa terdapat korelasi positif yang signifikan antara persepsi pelajar yang baik terhadap ujian atas talian dengan prestasi akademik mereka. Hubungan ini sering dimediasikan oleh faktor motivasi pelajar yang percaya terhadap kebolehpercayaan dan keadilan sistem ujian lebih cenderung untuk membuat persiapan rapi dan memperolehi keputusan yang lebih baik. Okay, manakala Rahman tahun 2021 pula menyatakan bahawa penggunaan penilaian yang berasaskan teknologi dalam pengajaran bahasa Arab mampu meningkatkan minat pelajar dan membantu pencapaian yang lebih baik. Pelajar yang melihat teknologi sebagai alat sokongan kepada pembelajaran akan menunjukkan hasil yang lebih merangsangkan. Okay. Manakala metodologi kajian kami pula, kajian kami berbentuk reka bentuk jenis kuantitatif. Lokasi kajian kami adalah UiTM Melaka. Populasi kajian keseluruhan pelajar diploma yang mengambil kursus bahasa Arab sebagai bahasa ketiga. Sampel yang terlibat adalah seramai 119 orang pelajar. Instrumen kajian ada dua, iaitu yang pertama soal selidik, yang kedua data sekunder yang kami perolehi daripada markah ujian pelajar. Pengumpulan data pula, pertama sekali kami mengedarkan soal selidik tinjauan dan juga kami perolehi data melalui data sekunder iaitu markah ujian pelajar. Okay. Data analisis. Data-data yang diperolehi akan dianalisis melalui perisian SPSS, yang mana data-data yang diperolehi akan dianalisis secara deskriptif untuk mencari mean kepada kedua-dua pemboleh ubah. Seterusnya, dapatan tersebut akan dianalisis pula secara inferensi dengan menggunakan korelasi Spearman-Rao. Okay, dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama adalah untuk menjawab bagi objektif kajian kami yang pertama, iaitu untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap ujian atas talian. Okay, berdasarkan jadual 3 di sebelah ini, keputusan soal selidik yang diambil oleh responden menunjukkan bahawa para responden merasakan ujian atas talian didapati lebih berkesan dan berbaloi untuk dilaksanakan pada masa kini. Okay, iaitu seramai 61.9%. Okay, sementara itu sebanyak 73% responden lebih suka ujian bahasa Arab atas talian berbanding ujian kertas konvensional dilakukan pada tahun akan datang. Selain itu, 25% pelajar menyatakan mungkin. Okay, seterusnya 85% responden pula
percaya bahawa ujian dalam talian merangkumi aspek utama kajian bahasa, tata bahasa dan kosakata. Maka 19% responden menyatakan terdapat kesukaran semasa melakukan ujian atas talian. Okey, berdasarkan uh, berdasarkan apa? Berdasarkan dapatan kajian tersebut, mendapati pengujian atas talian juga terdedah kepada pelbagai cabaran dan juga bantahan. Antaranya 19% pelajar mendapati mempunyai kesulitan semasa ujian bahasa Arab dilaksanakan secara atas talian. Sementara itu, antara kesukaran yang responden alami ketika menduduki ujian atas talian adalah masalah pencapaian internet, iaitu seramai 27.7% menyatakan perkara tersebutlah. Manakala diikuti dengan cabaran menaik tulisan Arab di keyboard ketika menduduki ujian pula seramai 19% pelajar ataupun responden. Seterusnya diikuti dengan kesulitan ataupun cabaran-cabaran lain seperti masalah rangkaian LMS, masalah audio ketika ujian mendengar kurang jelas, masalah penguasaan kosakata yang lemah, kurang fokus, suasana persekitaran ketika menduduki ujian atas talian, kesukaran memahami soalan ujian, tidak biasa dengan ujian atas talian, kekangan masa untuk menjawab soalan dan soalan lambat keluar. Sebaliknya, sebanyak 10% daripada pelajar mendapati tiada sebarang masalah ketika menghadapi ujian atas talian. Okay, justru purata skor persepsi pelajar adalah 6.9 daripada 10 skor, menggambarkan bahawa secara keseluruhan pelajar mempunyai pandangan yang cenderung kepada positif lah terhadap pelaksanaan ujian atas talian dalam kursus bahasa Arab. Okay. Dapatan kajian yang kedua, bagi menjawab objektif kajian kami yang kedua, iaitu untuk mengatasi pencapaian akhir markah pelajar. Hasil analisis terhadap pencapaian akhir markah penilaian berterusan pelajar menunjukkan bahawa majoriti pelajar berada pada tahap pencapaian yang baik, yang mana seramai 30.2% pelajar telah memperolehi grade A, manakala 40.3% pula mendapat grade B. Ini menunjukkan bahawa 70.5% pelajar berada dalam kategori pencapaian cemerlang dan baik. Sementara itu, 20.1% pelajar memperolehi grade C yang mencerminkan pencapaian sederhana. Kemudian seramai 8.4 pelajar mendapat grade D, menunjukkan prestasi yang agak lemah, dan hanya 1% daripada pelajar sahaja yang memperolehi grade E, iaitu pencapaian yang sangat rendah. Manakala tiada pelajar yang memperolehi markah kosong, menandakan bahawa semua pelajar sekurang-kurangnya mencapai tahap minimum penilaian. Secara keseluruhan, dapatan ini menunjukkan bahawa sebahagian pelajar menunjukkan penguasaan yang memuaskan terhadap pembelajaran mereka. Okey, dapatan kajian yang ketiga pula, ujian korelasi ke atas pemoleh ubah min persepsi pelajar terhadap ujian atas talian dengan min pencapaian akhir markah penilaian berterusan pelajar yang dilaksanakan ke atas 119 orang responden menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua-dua pemoleh ubah tersebut dengan nilai perkali R 0.16. Ini menunjukkan bahawa tahap hubungan antara kedua-dua pemoleh ubah adalah pada tahap yang rendah berdasarkan jadual Davis 1971. Manakala nilai R kuasa 2 iaitu 0.21 menunjukkan bahawa 2.1% sahaja daripada tahap pencapaian akhir penilaian berterusan pelajar adalah disumbangkan oleh tahap persepsi mereka. Selebihnya itu iaitu 97.9% mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yang tidak dikaji dalam kajian ini. Okay, oleh itu, keputusan ujian korelasi ini berjaya menolak hipotesis nol yang menyatakan tiada ataupun tidak terdapat hubungan signifikan antara persepsi pelajar terhadap ujian atas talian dengan pencapaian akhir markah penilaian berterusan pelajar. Ini bermakna semakin tinggi penguasaan tata bahasa pelajar, semakin positiflah persepsi pelajar. Semakin tinggilah pencapaian akhir markah penilaian berterusan pelajar, namun pada tahap korelasi yang rendah. Okay.
Jadi kesimpulan kajian kami, kajian ini telah mengenal pasti bahawa persepsi pelajar terhadap pelaksanaan ujian atas talian memainkan peranan yang penting dalam pencapaian akhir mereka, khususnya dalam konteks penilaian berterusan. Secara keseluruhan, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pelajar memberikan respon yang positif terhadap penggunaan ujian atas talian. Terutamanya pelajar melihat kaedah penilaian atas talian ini merupakan alternatif yang lebih baik daripada kaedah konvensional. Persepsi positif ini dilihatkan berpotensi untuk menyumbang kepada peningkatan pencapaian pelajar dalam penilaian berterusan selari dengan matlamat pendidikan abad ke-21 yang menekankan teknologi dalam pembelajaran. Okey, walau bagaimanapun, kajian ini juga turut mengenal pasti beberapa kekangan dan kebimbangan yang dihadapi pelajar seperti masalah teknikal, tahap keyakinan terhadap capaian internet ketika menduduki ujian atas talian, kesukaran menaik tulisan bahasa Arab dan lain-lain. Selain itu diikuti dengan cabaran yang lain-lain seperti gangguan pada sistem LMS yang digunakan pakai ketika ujian atas talian, masalah audio yang tidak jelas, penguasaan kosakata bahasa Arab yang lemah, gangguan fokus, suasana persekitaran yang kurang kondusif ketika menjalani ujian atas talian, kesukaran memahami arahan ataupun soalan, kurang pengalaman dengan pelaksanaan ujian atas talian, kekangan masa ketika menjawab soalan serta kelewatan paparan soalan semasa ujian berlangsung. Jadi faktor-faktor ini sedikit sebanyak memberi kesan terhadap pencapaian mereka. Oleh itu, aspek sokongan teknikal dan pemantapan literasi digital perlu diberi perhatian dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan ujian atas talian dapat dijalankan dengan lebih baik selepas ini. Okey. Dari sudut pencapaian penilaian berterusan pula, analisis korelasi menunjukkan wujud hubungan yang signifikan antara persepsi pelajar terhadap pencapaian akhir mereka. Ini menunjukkan bahawa persepsi yang positif mampu memotivasikan pelajar untuk memberi komitmen dan usaha yang lebih dalam dalam pembelajaran berasaskan teknologi. Penemuan ini membuktikan bahawa persepsi pelajar terhadap kaedah penilaian berimpak secara langsung terhadap prestasi akademik mereka. Kajian ini mencadangkan agar institusi pendidikan terus mempelaksanakan penggunaan penilaian digital dengan mengambil kira pandangan dan pengalaman pelajar. Pelajar perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penambahbaikan sistem agar mereka berasa dihargai dan lebih bersedia untuk menghadapi penilaian secara atas talian. Okay, dari aspek prospek kajian lanjutan pula, pekaji mencadangkan agar kajian ini diteruskan menggunakan pendekatan kualitatif ataupun campuran mix method bagi memperolehi pemahaman yang lebih mendalam terhadap pengalaman pelajar secara lebih holistik. Selain itu, disarankan agar kajian masa akan datang turut memberi tumpuan kepada aspek ketidakjujuran akademik, tekanan emosi serta kemahiran pengurusan kendiri dalam menghadapi penilaian dalam talian. Okay, akhir kata, aspek etika dan integriti dalam pelaksanaan ujian atas talian wajar diberi perhatian secara serius bagi menjamin keterusan keadilan dan kualiti keputusan penilaian atas talian. Tahap kesedaran pelajar terhadap etika peperiksaan dan kebertanggungjawabaan dalam pembelajaran kendiri perlu dipupuk agar sistem penilaian dalam talian dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan berimpak tinggi terhadap pencapaian pelajar akan datang. Itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.